Snorkeling dekat Lombok. Are you ready? Kita nak pergi naik boat. For sunscreen, nak bawa yang warna pink ni. Sebab I nak kongsi dengan Wan. Supaya tak ada white cast. So, I boleh kongsi with everyone. Tengok ni. Ratakan. Di sini, Nana pakaikan. Orang yang tak cerah pun boleh pakai. Dia tone up kan kita punya skin tapi tak nampak kelabu. Dia ada niacinamide yang boleh brighten up our skin. Dia protection apa ni? Dia ada SPF 50. Dia nampak muka kita bersiap tapi at the same time tak nampak kelabu. So, semua tona kulit sesuai je pakai. Nampak ni, dia bagi glowing look. Tak melakit. Pakai ni barulah tak sunburn. Dia ada alpha arbutin. Dia boleh hilangkan pigmentation. Tapi Wan kena pakai konsisten lah. Kalau pakai sekali je macam mana nak nampak hasil. This one I akan bawa supaya semua orang boleh pakai. Jom Nana bawa korang snorkeling dekat Lombok. So kita nak pergi snorkeling. Let's go. Lepas dah berjam-jam snorkeling, naik boat kita top up balik sunscreen certificate kita. Memang Nana jaga tak nak burn teruk. Adik-adik Nana pun top up sekali pakai sunscreen. Walaupun dah berenang berjam-jam, langsung tak ada white cast kat muka. Muka pun kurang burn.